Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera yang dihormati Dr. Samni bin Suraji serta rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan tajuk konflik sempadan kemelesetan ekonomi, pandemik dan geopolitik iaitu cabaran terhadap pembangunan Malaysia. Malaysia menghadapi pelbagai cabaran kompleks yang memberi kesan kepada kestabilan geopolitik serta pembangunan negara. Dalam pembentangan ini, saya akan mengupas 4 aspek utama yang menjadi cabaran utama dalam pembangunan negara. Yang pertama, konflik persempadanan. Isu ini ianya merangkumi tuntutan bertindih dan pencerobohan sempadan yang melibatkan ruang udara, laut dan darat. Konflik ini bukan sahaja memberi kesan kepada hubungan diplomatik antara negara tetapi juga kepada keselamatan dan kedaulatan negara. Yang kedua, isu kemelesetan ekonomi dalam merangkumi isu ekonomi global. Kesan kepada isu ekonomi global ini daripada segi kemelesetan ekonomi, inflasi serta impak pandemik COVID-19 iaitu COVID-19 terhadap Malaysia. Ketidaktentuan dalam ekonomi dunia memberi impak yang besar terhadap perdagangan antarabangsa, pelaburan dan kestabilan mata wang untuk negara. Yang ketiga, cabaran geopolitik dalaman. Isu ini melibatkan ketidaktentuan politik dalam negara boleh menjejaskan keyakinan pelabur serta menyebabkan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Selain itu, perpaduan rakyat dalam kalangan masyarakat majmuk juga memainkan peranan penting dalam kestabilan negara. Akhir sekali, kita akan lihat peranan pendidikan dalam mencari penyelesaian sebagai penyelesaian yang mampan kepada pembangunan negara. Ini kerana pendidikan adalah kunci utama dalam meningkatkan kesedaran rakyat mengenal cabaran global. Melalui pendidikan, rakyat dapat memahami isu-isu semasa, mengembangkan pemikiran kritis serta mencari penyelesaian inovatif bagi menangani masalah yang dihadapi negara. Dalam pembentangan ini, saya akan mengupas setiap aspek ini dengan lebih mendalam serta membincangkan bagaimana langkah-langkah strategik dapat diambil untuk mengatasi cabaran ini dan memastikan pembangunan Malaysia yang lebih mampan. Oleh itu, mari kita selami topik pertama kita pada hari ini. Baiklah, untuk isu pertama iaitu di ruang udara, pada 31 Mei 2021, Tentera Udara Diraja Malaysia, UDM, mengesan 16 pesawat Tentera Udara Republik Rakyat China PLAAF terbang dalam formasi taktikal dan menghampiri ruang udara nasional di Zon Maritim Malaysia ZMM berhampiran Kota Kinabalu, Sabah. Menurut laporan Utusan Malaysia 2021, pesawat-pesawat ini dikesan berada pada altitude antara 23,000 hingga 27,000 kaki dan bergerak pada kelajuan 290 knot. Seterusnya,
Pihak PUDM mengklasifikasikan insiden ini sebagai pencerobohan udara serius kerana pesawat Cina tersebut tidak mematuhi prosedur penerbangan antarabangsa, seperti tidak berkomunikasi dengan pihak kawalan trafik udara Malaysia ATC dan tidak memberikan notifikasi awal tentang penerbangan mereka. Sebagai tindak balas, pesawat Hawk 208 PUDM segera dihantar untuk memintas dan mengenal pasti pesawat asing tersebut. Menteri Luar Negeri Malaysia ketika itu menyifatkan insiden ini sebagai satu ancaman yang besar terhadap kedaulatan negara dan Malaysia segera mengemukakan nota bantahan diplomatik kepada kerajaan China. Utusan Malaysia 2021. Dalam kenyataan balas, Kedutaan Besar China di Kuala Lumpur mendakwa bahawa pesawat tersebut sedang menjalankan latihan rutin dan tidak mempunyai niat bermusuhan. Namun, kejadian ini menimbulkan kebimbangan mengenai peningkatan aktiviti ketenteraan China di kawasan Asia Tenggara. Jadi, sebagai inisiatif kepada isu ini, Malaysia mengambil langkah untuk memperkukuh pertahanan udara dengan meningkatkan pemantauan radar surveillance PSR dan SSR serta mempercepatkan pemerolehan sistem pertahanan udara baharu seperti pesawat tempur ringan dan sistem pertahanan peluru berpandu bagi mengelakkan kejadian serupa pada masa hadapan. Baiklah, seterusnya perkara yang kedua, iaitu pertikaian laut China Selatan dan persempadanan maritim. Sebelum itu, kita perlu tahu, Laut China Selatan merupakan antara kawasan perairan paling strategik di dunia. Bukan sahaja dari segi geopolitik, tetapi juga dari segi sumber ekonomi. Sebagai salah satu negara yang mempunyai tuntutan maritim bertindih, sering berhadapan dengan cabaran dalam memastikan kedaulatan perairan negara. Salah satu isu utama ialah tuntutan bertindih dengan China di beberapa bahagian perairan Malaysia yang termasuk dalam garis 9 sempang 9 dash line yang dituntut oleh Beijing. Kawasan ini kaya dengan sumber asli seperti minyak dan gas serta mempunyai kepentingan strategik bagi aktiviti perikanan dan perdagangan maritim. Menurut laporan Malaysia Gazette 2023, Malaysia telah mengambil pendekatan diplomatik dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu ini. Sebagai contoh, Malaysia menegaskan haknya berdasarkan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut UNCLOS 1982 yang menetapkan bahawa setiap negara mempunyai Zon Ekonomi Eksklusif ZEE sejauh 200 batu nautika dari pantai masing-masing. Dalam usaha memperkukuh kedudukan maritimnya, Malaysia juga menjalinkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN melalui mekanisme seperti Kod Tata Laku di Laut China Selatan COC. Pada masa yang sama, Malaysia dan Indonesia berjaya menyelesaikan isu persempadanan laut di Selat Melaka dan Laut Sulawesi selepas 18 tahun rundingan daripada Malaysia Gazette 2023. Walaupun begitu, ancaman kehadiran kapal pengawal pantai China, China Coast Guard, CCG di perairan Malaysia masih berterusan, khususnya berhampiran perairan Beting Patinggi Ali. Oleh itu, Malaysia perlu terus memperkukuh keselamatan maritimnya melalui peningkatan aset tentera laut Diraja Malaysia TLDM serta memperkasakan keupayaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada isu darat iaitu sempadan Malaysia dengan negara jiran. Selain isu udara dan laut, Malaysia juga berhadapan dengan pertikaian sempadan darat dengan beberapa negara jiran, terutamanya Thailand dan Indonesia.
Antara Malaysia dan Thailand, sempadan antara Malaysia dan Thailand ini sepanjang 646.5 kilometer sering menjadi titik perbincangan diplomatik, terutamanya dalam isu keselamatan dan aktiviti rentas sempadan. Pada November 2023, Kerajaan Malaysia dan Thailand bersetuju untuk menyelesaikan semua isu berkaitan sempadan dalam tempoh 2 minggu bagi mengukuhkan hubungan bilateral dan mempercepatkan pembangunan di kawasan persempadanan daripada Utusan Malaysia 2023. Manakala, bagi hubungan antara Malaysia dan Indonesia, hubungan sempadan Malaysia dan Indonesia lebih kompleks kerana kedua-dua negara berkongsi persempadanan darat sepanjang 2,064 kilometer di Sarawak dan Kalimantan. Menurut Malaysia Gazette 2024, Malaysia dan Indonesia telah menandatangani 33 memorandum persefahaman MOU mengenai persempadanan darat serta 9 perjanjian treaty mengenai persempadanan maritim. Isu utama antara Malaysia dan Indonesia juga termasuk: pertama, sempadan di Pulau Sebati. Pulau ini dibahagikan antara Sabah di Malaysia dan Kalimantan di Indonesia, tetapi kekaburan dalam pemetaan sempadan telah menimbulkan beberapa konflik kecil. Manakala isu yang kedua, isu tanah adat dan sumber semula jadi. Penduduk di kawasan sempadan sering menghadapi masalah berkaitan hak pemilikan tanah kerana perbezaan sistem pentadbiran antara kedua-dua negara. Sebagai langkah penyelesaian, Malaysia dan Indonesia telah menggunakan kaedah diplomatik dan perjanjian bilateral untuk menyelesaikan. Malaysia juga meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pos kawalan sempadan bagi memastikan keselamatan di kawasan ini lebih terjamin. Konflik persempadanan merupakan isu yang memerlukan penglibatan aktif kerajaan Malaysia melalui diplomasi, perundangan antarabangsa dan pengukuhan pertahanan. Dengan pendekatan yang betul, kestabilan dan kedaulatan negara dapat terus dipelihara. Malaysia juga perlu mengamalkan keseimbangan antara pendekatan diplomasi dan ketenteraan dalam menangani isu-isu keselamatan dan kedaulatan negara. Kerjasama erat dengan negara-negara ASEAN menjadi elemen penting dalam memperkukuhkan perpaduan serantau serta memastikan penyelesaian konflik secara aman dan berkesan. Selain itu, pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa, khususnya Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut UNCLOS, memainkan peranan utama dalam menegakkan hak maritim negara serta mengekalkan kestabilan di perairan serantau. Dengan pendekatan yang strategik dan berpandangan jauh, Malaysia dapat mempertahankan kedaulatannya sambil memelihara hubungan baik dengan negara-negara lain. Baiklah, setelah kita memahami topik pertama, maka kita beralih kepada perbincangan tentang isu ekonomi global dalam menghadapi ketidaktentuan. Adakah kita tahu apa itu isu ekonomi global? Ekonomi global sering berhadapan dengan pelbagai cabaran yang memberi kesan langsung dan tidak langsung kepada negara-negara di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Ketidaktentuan ekonomi berpunca daripada pelbagai faktor seperti inflasi yang berterusan, perang perdagangan antara kuasa besar, ketidakstabilan harga komoditi serta peningkatan hutan negara membangun. Kesemua faktor ini memberi impak terhadap pertumbuhan ekonomi, kestabilan kewangan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Oleh itu, memahami dan menangani isu-isu ini secara efektif adalah penting bagi memastikan daya tahan ekonomi negara dalam jangka masa panjang. Isu yang pertama adalah inflasi dan perang perdagangan. Isu ini merupakan inflasi global. Inflasi global ini adalah fenomena yang memberi kesan langsung kepada harga barangan dan perkhidmatan di seluruh dunia. Peningkatan kadar inflasi sering dikaitkan
dengan faktor-faktor seperti gangguan rantaian bekalan global seperti pandemik COVID-19 telah menyebabkan kelewatan dalam pengeluaran dan penghantaran barang ke seluruh dunia, mengakibatkan kenaikan harga barang mentah dan produk siap. Yang kedua, peningkatan kos tenaga, kenaikan harga minyak mentah dan gas asli memberi tekanan kepada industri yang bergantung kepada sumber tenaga ini, termasuk sektor pengangkutan dan perkilangan. Yang ketiga, dasar monetari ketat oleh Bank Pusat Global. Bank Pusat seperti Rizab Persekutuan AS Federal Reserve meningkatkan kadar faedah untuk mengawal inflasi, menyebabkan kos pinjaman yang lebih tinggi dan memberi kesan kepada pasaran kewangan antarabangsa. Oleh itu, Malaysia turut mengalami kenaikan harga barang, terutama dalam sektor makanan dan perumahan yang memberi tekanan kepada kos sara hidup rakyat. Kenaikan harga barang import akibat penyusutan nilai mata wang ringgit juga menyebabkan beban kewangan kepada pengguna dan perniagaan tempatan. Manakala, bagi perang perdagangan dan implikasinya terhadap Malaysia pula, perang perdagangan ini merujuk kepada sekatan ekonomi yang dikenakan antara negara seperti tarif yang tinggi, larangan ekspor dan import serta sekatan pelaburan. Konflik perdagangan antara Amerika Syarikat dan China adalah salah satu contoh utama yang memberi kesan besar kepada ekonomi global termasuk Malaysia. Antara kesan utama perang perdagangan terhadap Malaysia ialah ketidaktentuan dalam sektor ekspor. Malaysia banyak bergantung kepada ekspor ke China dan AS, terutama dalam sektor elektronik dan pembuatan. Sekatan perdagangan boleh menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk Malaysia. Kedua, peningkatan kos bahan mentah. Sekatan terhadap China menyebabkan gangguan dalam bekalan bahan mentah seperti chip, semikonduktor dan logam industri yang penting bagi sektor pembuatan Malaysia. Yang ketiga, pengalihan pelaburan. Walaupun perang perdagangan boleh memberi ruang kepada Malaysia sebagai destinasi alternatif untuk pelabur asing, ketidaktentuan dalam dasar perdagangan global masih menjadi risiko. Seterusnya, kita beralih kepada turun naik harga komoditi. Komoditi memainkan peranan yang penting dalam ekonomi Malaysia dengan sektor seperti minyak mentah, gas asli, kelapa sawit dan getah menjadi penyumbang utama kepada pendapatan negara. Walau bagaimanapun, harga komoditi ini tidak tetap dan sering mengalami turun nilai berdasarkan faktor global seperti permintaan dan penawaran global. Negara seperti China dan India adalah pembeli utama minyak sawit Malaysia, jadi sebarang perubahan dalam permintaan mereka boleh mempengaruhi harga pasaran. Yang kedua, ketegangan geopolitik. Konflik di negara pengeluar minyak utama seperti Rusia dan Timur Tengah boleh menyebabkan lonjakan harga minyak, memberi kesan kepada kos bahan bakar dan pengangkutan di Malaysia. Yang ketiga, dasar kawalan pengeluaran oleh negara pengeluar iaitu Organisasi Negara Pengeksport Petroleum OPEC sering mengawal jumlah pengeluaran minyak yang boleh mempengaruhi kestabilan harga minyak mentah dunia. Kesan turun naik harga komoditi kepada Malaysia termasuklah pendapatan negara yang tidak menentu. Harga minyak mentah yang tinggi meningkatkan pendapatan kerajaan daripada sektor petroleum, tetapi kejatuhan harga boleh menyebabkan defisit fiskal. Yang kedua, kesan kepada industri berkaitan iaitu sektor perladangan dan pembuatan produk berasaskan getah serta minyak sawit turut terjejas oleh ketidaktentuan harga. Yang terakhir adalah tekanan terhadap kos sara hidup. Kenaikan harga minyak boleh meningkatkan kos pengangkutan dan elektrik. Seterusnya, memberi kesan kepada harga barangan keperluan harian. Yang terakhir, krisis hutang. Krisis hutang ini adalah berkaitan dengan hutang negara yang membangun semakin meningkat akibat kebergantungan kepada pinjaman luar. Malaysia juga berhadapan dengan cabaran dalam menguruskan tahap hutangnya bagi memastikan kestabilan kewangan negara. Antara punca peningkatan hutang adalah yang pertama, pembiayaan projek infrastruktur.
iaitu kerana Malaysia melabur dalam projek mega seperti MRT dan Lebuh Raya Pen Borneo yang dibiayai melalui pinjaman kerajaan. Seterusnya, ketidakstabilan mata wang. Penyusulan nilai ringgit meningkatkan kos pembayaran hutang luar negara. Yang terakhir sekali, dasar monetari global. Peningkatan kadar faedah oleh Bank Pusat Global menyebabkan kos pinjaman yang lebih tinggi, menambah beban hutang negara. Antara risiko krisis hutang kepada Malaysia adalah sekiranya hutang negara tidak diurus dengan baik, ia boleh membawa kepada kejatuhan nilai mata wang kerana pelabur asing mungkin menarik keluar pelaburan mereka menyebabkan penyusutan nilai ringgit. Yang kedua, penurunan penarafan kredit. Jika Malaysia gagal menguruskan hutang, agensi penarafan seperti Moody's dan S&P boleh menurunkan penarafan kredit negara, meningkatkan kos pinjaman kerajaan. Terakhir sekali, kesan kepada perbelanjaan kerajaan. Ini kerana jika terlalu banyak sumber digunakan untuk membayar hutang, peruntukan bagi pendidikan, kesihatan dan kebajikan rakyat boleh dikurangkan. Kesimpulan bagi isu ekonomi global adalah Malaysia perlu mengambil langkah yang proaktif bagi menghadapi cabaran ketidaktentuan ekonomi global. Antara langkah yang boleh diambil termasuklah memperkukuh daya tahan ekonomi melalui kepelbagaian sumber pendapatan dan tidak terlalu bergantung kepada sektor tertentu. Yang kedua, meningkatkan kawalan fiskal bagi memastikan hutang negara terkawal dan tidak membebankan ekonomi. Yang ketiga, menggalakkan inovasi dan pelaburan dalam sektor berteknologi tinggi untuk mengurangkan kebergantungan kepada ekspor komoditi. Dengan dasar yang tepat dan pengurusan ekonomi yang berkesan, maka Malaysia boleh menghadapi cabaran global dengan lebih baik dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Baiklah, sebagai tambahan kepada topik-topik sebelumnya, mari kita fokus pada topik ketiga iaitu impak pandemik. Pandemik seperti COVID-19 telah memberi kesan yang meluas terhadap pelbagai aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Impaknya dapat dilihat dalam beberapa bidang utama yang memberi kesan langsung kepada ekonomi, kesihatan, masyarakat serta perkembangan teknologi dan inovasi. Yang pertama, dalam sektor kesihatan, pandemik COVID-19 telah memberikan tekanan yang besar kepada sistem kesihatan global. Antaranya ialah beban kesihatan awam kerana sistem perubatan di seluruh dunia mengalami kesesakan akibat peningkatan kes secara mendadak, menyebabkan hospital dan kemudahan kesihatan tidak mampu menampung jumlah pesakit yang tinggi. Rujukan ini daripada World Health Organization 2021. Kesihatan mental iaitu isolasi sosial, kebimbangan terhadap jangkitan serta ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan peningkatan masalah kesihatan mental seperti tekanan, keresahan dan kemurungan. Kajian oleh The Lancet 2021 menunjukkan bahawa kadar kemurungan global meningkat sebanyak 27.6% akibat pandemik. Yang ketiga, perubahan gaya hidup dan kesihatan awam, iaitu amalan kesihatan awam seperti pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal serta peningkatan kesedaran terhadap kebersihan tangan menjadi norma baharu yang diamalkan secara meluas. Bagi sosial dan masyarakat, pandemik ini turut mengubah corak interaksi sosial dan menimbulkan pelbagai cabaran dalam kehidupan masyarakat. Antaranya ialah hubungan sosial. Ini kerana sekatan pergerakan dan penjarakan sosial menghalang pertemuan fizikal antara keluarga dan rakan-rakan, menyebabkan peningkatan rasa kesunyian dan keterasingan sosial. Yang kedua boleh dikatakan sebagai norma masyarakat baharu, iaitu seperti cara bekerja, berinteraksi dan menjalankan aktiviti harian mengalami perubahan yang sangat drastik. Konsep kerja dari rumah, work from home, menjadi lebih meluas, manakala sektor perniagaan mula menyesuaikan diri dengan kaedah digital. Bagi teknologi dan inovasi pula, pandemik ini
mempercepatkan perkembangan teknologi serta inovasi dalam pelbagai sektor, seperti transformasi digital, kerana penggunaan digital meningkat secara mendadak termasuk dalam pendidikan iaitu e-learning, komunikasi di pelbagai platform seperti Zoom dan Google Meet serta perkhidmatan perniagaan dalam talian. Seterusnya, perniagaan digital. Ini kerana syarikat di seluruh dunia mula beralih kepada modal perniagaan digital seperti e-dagang dan perkhidmatan penghantaran mengadaptasi keperluan pasaran yang berubah akibat pandemik. Oleh itu, kesimpulannya dalam impak pandemik ini, secara keseluruhan, pandemik COVID-19 telah membawa cabaran besar kepada dunia dalam pelbagai aspek. Walaupun kesan negatifnya dirasai secara meluas, pandemik juga mempercepatkan inovasi, transformasi digital dan meningkatkan kesedaran terhadap kesihatan awam. Perubahan ini menunjukkan bahawa masyarakat global perlu terus menyesuaikan diri dengan norma baharu bagi memastikan kelangsungan hidup dalam menghadapi cabaran masa depan. Untuk melengkapkan perbincangan ini, kita akan beralih kepada isu yang terakhir yang perlu diberi perhatian dalam konteks perubahan pola geopolitik dalaman dan bagaimana untuk memelihara keharmonian. Perubahan pola geopolitik dalaman sesebuah negara sering dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk isu perkauman dan agama, jurang ekonomi serta keperluan untuk dialog antara kaum. Memahami dan menangani faktor-faktor ini adalah penting dalam usaha memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Antara isu perkauman dan agama ini, yang pertama, isu perkauman dan agama ini sering menjadi punca ketegangan dalam masyarakat majmuk apabila sentimen perkauman dan ketaksuban agama dibiarkan berkembang tanpa kawalan. Ia boleh mencetuskan perbalahan antara kaum serta ketidakharmonian agama. Situasi ini bukan sahaja meruntuhkan sendi-sendi negara, malah mengancam kestabilan dan perpaduan nasional. Oleh itu, adalah penting untuk melindungi hak majoriti dan minoriti bagi memastikan kesejahteraan bersama. Pihak berkuasa juga digesa mengambil tindakan tegas terhadap individu atau kumpulan yang memainkan isu perkauman dan keagamaan sehingga memecah belahkan perpaduan rakyat. Isu yang seterusnya adalah jurang ekonomi. Jurang ekonomi yang ketara antara golongan kaya dan miskin boleh membawa kepada ketidakstabilan sosial. Di Malaysia, jurang ini semakin melebar dengan 70% rakyat percaya bahawa perbezaan antara golongan kaya dan miskin adalah masalah besar. Ketidaksamaan dirasai oleh penduduk dan ia telah menjadi topik utama dalam perbincangan awam. Keadaan ini boleh menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat yang seterusnya mengancam keharmonian negara. Oleh itu, usaha untuk merapatkan jurang ekonomi adalah penting bagi memastikan kestabilan sosial dan perpaduan nasional. Jadi, apakah tindakan yang strategik untuk pembangunan mampan negara? Iaitu adalah dengan pendidikan. Kerana pendidikan berperanan sebagai pemacu pembangunan mampan negara. Pembangunan mampan merupakan agenda penting bagi memastikan kesejahteraan negara dalam jangka panjang. Dalam merealisasikan matlamat ini, pendidikan memainkan peranan yang signifikan dalam meningkatkan kesedaran, memupuk pemikiran kritis dan melahirkan pemimpin masa depan yang berwibawa. Oleh itu, sistem pendidikan perlu diperkasakan agar dapat menyediakan rakyat Malaysia dengan ilmu dan kemahiran yang diperlukan untuk menangani cabaran global. Pendidikan adalah alat utama dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap isu-isu global. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, rakyat dapat mengambil tindakan yang lebih bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Selain itu, pendidikan juga berperanan dalam memupuk pemikiran kritis serta kemahiran menyelesaikan masalah yang penting dalam menangani isu kompleks. Melalui pendidikan, rakyat dapat memahami kesan tindakan mereka terhadap pelbagai aspek
kepada negara dan masyarakat serta mencari penyelesaian yang inovatif dan mampan. Bagi memastikan keberkesanan pendidikan dalam pembangunan mampan, beberapa inisiatif perlu dilaksanakan. Antaranya ialah integrasi isu-isu global dalam kurikulum sekolah bagi memberi pendedahan awal kepada pelajar. Selain itu, latihan untuk guru juga perlu dipertingkatkan agar mereka dapat membimbing pelajar dengan lebih efektif dalam memahami isu-isu semasa. Kempen kesedaran awam serta kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi juga penting dalam memperluas pemahaman masyarakat tentang kepentingan pembangunan mampan. Pendidikan berkualiti pula adalah asas dalam melahirkan pemimpin yang berpengetahuan, berwawasan dan berintegriti. Pemimpin masa depan perlu memiliki kemahiran untuk menangani cabaran yang semakin kompleks dalam dunia moden. Oleh itu, sistem pendidikan harus memastikan bahawa setiap individu mendapat akses yang sama rata tanpa mengira latar belakang sosioekonomi. Ini penting untuk melahirkan generasi yang mampu membawa perubahan positif kepada negara dan dunia. Secara keseluruhannya, pembangunan mampan negara memerlukan tindakan bersama daripada semua pihak. Pendidikan adalah kunci utama dalam mempersiapkan rakyat Malaysia untuk menghadapi cabaran dan mencapai kemajuan yang lestari. Oleh itu, usaha untuk meningkatkan kesedaran, menggalakkan penyertaan masyarakat dan menyokong inisiatif pendidikan perlu diteruskan. Dengan komitmen yang berterusan, Malaysia dapat melangkah ke hadapan sebagai sebuah negara yang maju dan mampan. Kita telah sampai ke penghujung pembentangan ini. Saya harap apa yang telah disampaikan dapat memberikan impak yang positif. Terima kasih kerana meluangkan masa dan mendengar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.